Ada paus, ada duyung. Kita nak cerita Pulau Buyung. Pulau Buyung ni pulau kecil terletak di tenggara pulau utama Langkawi. Pulau ni sebahagian daripada Dayang Bunting Marble Geoforest Park. Salah satu daripada 3 kawasan konservasi utama dalam Langkawi UNESCO Global Geopark. Nama dia diambil daripada bentuk fizikal dia lah yang menyerupai buyung. Buyung iaitu bekas ayak tradisional yang diperbuat daripada tanah liat tu. Pulau Buyung ni terletak dalam gugusan pulau-pulau kecil, termasuklah Pulau Bumbung Besar, Pulau Bumbung Kecil dan Pulau Tilui. Pulau Buyung ni terkenal dengan pantai pasir dia yang berwarna putih, bersih, serta formasi batuan yang unik. Kawasan ni lebih tenang berbanding pusat pelancongan utama. Lokasi kegemaran bagi depo yang nak cari privasi, cari ketenangan sambil nak tengok keindahan alam semula jadi yang belum terusik. Biasanya lah kan pengunjung mai untuk nak tengok burung, fotografi landscape ataupun mai nak berkelah. Disebabkan lah kan tak ada feri tetap ataupun kemudahan awam yang nak mai pulau ni, hampa kenalah sewa bot peribadi dari Jetiko ataupun Tanjung Ru. Langkawi, Pemata Kedah.